Dorang cakap JRS gagal selesaikan isu 3 serangkai. Masa dorang, selesaikah? Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Air, elektrik dan jalan pun indak selesai. Di mana maju jayanya? Itu cerita dijual. Lebih dramatik lagi dikongsi video dan gambar, maka disimpulkanlah JRS gagal. Tidak siapa boleh menafikan 3 serangkai ini isu utama Sabah. Hakikatnya isu ini telah berlarutan sekian lama, bukan setahun, bukan 5 tahun, malah berpuluh tahun. Maksudnya, ini isu legasi, isu yang telah kita warisi sejak sekian lama. Sebahagian isu seperti air dan elektrik akan semakin meruncing apabila kegagalan